Hilang daro, kono tikam, kono bunuh, kono culik. Nampak? Biasa dah ni jam ni. Zaman sekarang ni anak perempuan kita kono macam-macam musibah. Dah biasa. Sebab apa? Ni pakcik nak bodah punca supaya pakcik sendiri sedar diri. Kok pakcik matilah dulu nanti, bini pakcik, anak jantan pakcik boleh tengok balik video ni. Kita dah masuk zaman mak abah pandai berancuk yo. Lepas hantar sekolah, apa nak jadi, jadilah. Apa-apa pun salahan cikgu, salahan itu, salahan ini. Sekarang kita masuk spesifik jodoh. Kita biar anak perempuan kita cari sendiri. Kau tak sedih ke? Anak kita daripada kecil tu kita bosan apa semua. Bila tiba masuk, dia tu cari-cari, tergabur-gabur. Yang guna apps, yang guna media sosial. Anak kita tu, yang lahir kita bola tu. Tiba masuk, dia terpaksa ambil risiko. Keluar mau jantan. Sebab biologi kesedaran dia perlu jodoh lah masuk 2-3 tahun lagi. Dia terpaksa lah ambil risiko. Togo orang tu, togo orang sini. Jodoh di mana-mana. Kau biar. Jadi kau ni abah tak berguna. Kau adik abang lelaki yang hampir. Sebab kau ni wali. Kau ni macam pakcik cakap depan cermin lah ni. Patut masuk anak perempuan tu habis yo SPM, kono meeting, panggil mesyuarah anak beranak ni. Akak, adik, alung, anak-anak perempuan kau lah. Ni abah nak pesan. Kau dah masuk alam di mana biologi kau minat ke lelaki. Yang lelaki pula akan minat ke perempuan. Tapi meeting kali ni abah nak fokus anak perempuan abah. Yang lelaki pun kono dengar sebab kau wali saudara lelaki. Anak abah kono hati-hati dalam mencari jodoh. Jangan ambil risiko jumpa malam-malam naik kereta sama-sama. Zaman ni jam abah faham. Mak abah takut carian jodoh. Sebab takut jodoh yang diberi tu, yang dicari itu jadi tak berguna. Jadi anak akan salah kan mak abah ni. Mak abah pula akan rasa bersalah sampai mati. Tapi kok kau cari sendiri pun risiko sama yo. Malah lebih bahaya. Jadi ni abah ada syur. Abah cari yang dulu sebanyak 3 kali. Kok kau tak maun juga, maka berlopeh diri abah. Abah berlopeh diri. Kok abah tak sompek, anak abah yang lelaki ni yang kono galeh beban ni. Cari yang jodoh untuk adik-beradik perempuan kau. Tapi paling utama akidah kita ni. Sama ada kau cari sendiri atau abah carian. Kita kono gantung usaha kita tu ke Allah. Mau nyerah ke dia. Masuk takbir tu kan Allahu Akbar. Dia takbir tu macam Allah. Macam surrender lah ke Tuhan ni. Sorah diri. Iyyaka na'budu. Kau yo den sembah ni Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan kau yo den nak minta tolong ni Allah. Setiap kali sujud tu den ikhtiar yo cari jodoh ni ya Allah. Tapi den bersorah tak terdaya nak kena pasti jodoh mana yang berguna, mana yang tak berguna. La haula wala quwata illa billah. Okey, bila kita punya tuan badan dah minta sendiri, kemudian satu family dah mesyuarat sama-sama, faham ke mana alur tuju kita ni, baru kita masuk bab ikhtiar. Cari jodoh ni, cari orang yang solat dulu. Tapi pakcik tak khabar lah orang solat ni semua berguna. Ada yo scammer. Tapi apa lagi indikator kita sebagai manusia nak tahu? Sebab Allah suruh kita hukum dengan sahih. Tu sebab tadi kita kena gantung ke Allah yang utama Yang kedua, ikhtiar ikut zahir kita, panca indera kita. Macam mana nak cari calon-calon orang solat? Abah, adik-beradik yang lelaki, kena berkawan mau pemuda-pemuda yang solat. Kek mana dia pemuda-pemuda solat ni? Cari ke masjid takkan jumpa dah, payah. Budak muda ni jam sibuk urusan dunia. Dia tak pergi masjid macam kita yang tua-tua ni dah. Habis tu macam mana? Cari ke surau mall, surau RNR. Tompek urusan dunia tapi ada surau ni ada video contoh kek surau mall. Kita buat video sikit adik-adik Yusim jadi nak pesan kek wali-wali tu. Kalau nak cari jodoh ni ada. Kau kena pergi surau. Ini bila. Ni mana bila? Oh, kau main lah. Yo, kalau kau nak cari wali kan, wali kepada wali, abang ko, abah ko, pak saudara ko. Kau jangan biarkan anak kita ni cari sendiri. Jadi salah satu cari kau pergi mana-mana surau. Ni lah roman ni. Siapa imam ni? Siapa imam? Save video ni. Jadi pakcik pesan ni, kau yang anak-anak perempuan ni, share video ni kat grup WhatsApp keluarga. Pakcik bercakap bagi pihak kau, bagi dia sedar. Jangan abaikan anak-anak perempuan ni, ikut pandai-pandai sendiri, share.